Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sehat. Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dia bukan syurga. Untuk malam ini siapa yang mengikuti drama ini pasti macam nak baling TV kan? Kalau tengok TV, di handphone macam nak baling je telefon tu kan, tapi takut kan nanti rosak kan. Okey. Geram dengan sinuhal tak guna ni. Okey. Untuk episod malam ni episod ke-18. Oh, episod nanti, malam ni si Tajul pergi ke rumah si Arham, lepas tu dia ambil si Aina, dia ugut pakai pisau. Kalau kau tak tolong aku bang, mana nak cucu ni? Sini ke? Si Aina. Lepas tu si Arham kata, si Nuha je boleh tolong kau. Dan tadi aku jumpa dia dan dia bagi syarat untuk dia maafkan kau supaya dia tarik balik dia punya report. Apa dia? Satu, dia kena minta maaf dengan dia, cium kaki dia, merangkak dengan dia, macam-macam lah syarat-syarat dia. Dan si Tajul setuju. Si Tajul pergi ke rumah si Nuha, dia menyuruh masuk dalam rumah si Nuha, dan dia ikutilah syarat yang si Arham kata. Yang si Nuha dia nak si Tajul tu minta maaf, merangkak, cium kaki dia, so dia nak buat lah. Kata si Nuha, bukan macam ni cara dia. Si Anga minta file-file yang si Nuha bagi episod semalam kan, dia nampak dia bagi file-file tu bukti-bukti. Untuk memasukkan si Tajul dalam penjara. Tapi si Nuha kata saya sudah bakar. Ada sudah bakar. Marah si Anga. Kenapa macam ni? Kau nak balik lagi ke dengan jantan tak guna tu? Dia takkan boleh hidupkan anak kau yang sudah tiada. Si Anga kena tampar juga weh. Episod semalam si Alang tu ditonyo-tonyo makanan ke mulut dia. Episod 18 si Anga pula kena tampar. Ya Allah. Apa masalah si Nuha ni sebenarnya ni? Saya tahu dia sebenarnya nak menghadapi si Tajul tu sorang-sorang. Sebab mungkin dia tahu perangai abang-abang dia ni, termasuk si Anga, so boleh jadi dia akan masuk juga ke dalam ni kalau si Anga tak boleh kawal dia punya emosi kan. So dia kata dia sudah bakar. Rasa? Betul ke dia sudah bakar? Okey, Mak Mona Lisa, Mak Sinuha, si Tajul lah tu, pergi ke rumah Arham, minta si Arham carikan peguam lah, apalah. Dan si Aina pula ni bolehlah pula, dia kata, apa yang Mak buat sampai ayah tu tunduk dengan dia, petua-petua lah. Marahlah si Mona Lisa tu. Aku tengok seraput fikiran aku, macam ini yang kau fikir. Lepas tu dia kata lagi, bolehlah saya dengan Arham bagilah tips-tips macam mana supaya dia dengan si Arham tu boleh dapat anak, boleh bagi mak cucu. Marah lagi mak semua. Dalam time-time macam ni kau sibuk lah bincang pasal anak, cucu lah. Marah lagi si Arham. Mona Lisa. Dia tanya si Arham, kau dah dapat peguam ke belum? Kata belum. Kau cari ke tak cari? Si Arham kata tak cari. Wish, marah. Dia punya itu minta nak melempang je. Dia kalau pasal si Tajul tu, semuanya mulus je kalau dengan si ni. Kalau mak si Mona Lisa ni. Si Arham kata lah, kenapa ni mak dia cakap elok. Kalau si Tajul, semua mak benarkan je semua. Kenapa mak? Macam tu. Iyalah, ya Allah. Apa yang si Tajul buat tu semua okey je. Tapi kalau si Arham, sikit-sikit pelempang. Sakit pula hatiku. Sakit hatiku tengok mak si Mona Lisa ni, sakit juga hatiku tengok si Nuha. Tahulah, syarat-syarat dia lah macam-macam. So, episod malam nanti, nampak kan ada satu klip video masa trailer tu, si Nuha suruh si Tajul kutip makanan-makanan di lantai tu, kek lah tu. Dia kan cakap hari jadi. Kek, lepas tu suruh makan. Kalau dia nak mendapat kemaafan si Nuha ataupun mendapat dia tak buat report, suruh dia ikut semua apa yang si Nuha suruh. Salah satunya adalah merangkak, cium kaki dia, minta maaf. Lepas tu dia kutip kek-kek yang sudah jatuh di lantai tu, disuruh makan. Dia menyiksa si Tajul balik, si Nuha. Macam mana kau seksanya pun aku tak pernah lah simpati-simpati dia. Cuma masa dia mengandung tu je aku simpati dengan dia. Sekarang ni bila perangai dia macam tu, Anga dia dilempang lah, Alang dia ditonyo makanan lah, geram aku dengan dia. Tapi saya tahulah dia macam ada satu plan sendiri, tak tahu apa. Melampau sakit hatiku tengok. Bersyukurnya dia dapat keluarga yang sangat-sangat sayang dia. Dia boleh macam itu. Tak tahu episod berapa si Aina kena cerai. Lepas tu, si Aina, dia buatlah. Dia pergi tepi-tepi danau tu nak makan-makan dengan si Arham. Mesej dia panjang-panjang. Dia mesej panjang-panjang. Lepas tu si Arham balas, okey je. Mengamuklah si Aina. Si Aina ni pun, orang tengah serabut dengan keluarga si Tajul dengan si Nuha yang anak dia nak masuk penjara dan sebagainya. Dia sibuk-sibuk nak bersui-sui dengan si Arham.
Saya pun nak dapat cucu untuk mak ni. Mak, habislah kau. Kena bebel. Bila dibaca mesej yang si Arham kata okey je, marahnya dia serabutkan semua makanan-makanan yang dia sudah hidangkan di tepi danau. Aina. Geram aku. So yang patutlah kau diceraikan. So, kau tu terlalu memaksa. Kan? Dia terlalu memaksa. Lepas tu, macam dia tak mau kalau si Arham ni ambil tahu pasal si Tajul ataupun semua. Dia tak mau. Dia nak dia jadi perhatikan. Nanti, episod 18. Saya geram tengok si Nuha lempang abang dia. Okay, so bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,